Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azim daripada kumpulan Al-Qutubi. Pengenalan kami ialah arak merupakan sejenis minuman yang memabukkan dan diharamkan secara jelas dalam Islam. Larangan ini berpandukan dalil daripada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan bahawa segala yang memabukkan adalah haram kerana ia merosakkan akal dan menghalang seseorang daripada berfikiran secara waras. Akal yang sihat adalah asas kepada tanggungjawab syarak dan pelaksanaan ibadah. Justru Islam melindunginya dengan mengharamkan arak. Yang kedua, pengambilan arak memberi kesan buruk kepada individu dan masyarakat. Daripada segi individu, arak boleh membawa kepada kerosakan kesihatan, hilang penimbangan dan ketagihan. Manakala dari segi sosial, arak menjadi punca kepada pelbagai masalah seperti keganasan, keruntuhan rumah tangga, jenayah serta kemalangan jalan raya. Kesannya bukan sahaja memudaratkan peminum itu sendiri tetapi juga orang di sekelilingnya. Yang ketiga, Islam turut menetapkan hukuman tertentu bagi peminum arak sebagai langkah pencegahan. Hukuman ini termasuk dalam kategori jenayah hudud, iaitu sebatan bagi mereka yang sabit kesalahan. Jika tidak mencukupi syarat hudud, maka hukuman takzir boleh dikenakan mengikut budi bicara hakim. Tujuan hukuman ini bukan semata-mata untuk menghukum, tapi juga untuk mendidik, memberi pengajaran dan menjaga keselamatan serta keharmonian masyarakat. Assalamualaikum. Hari ini saya akan membincangkan isu berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang jenayah bagi peminum arak. Isu yang pertama ialah pengaruh gaya hidup moden dan media sosial. Gaya hidup moden yang semakin terpengaruh dengan budaya barat telah menyebabkan segelintir masyarakat, khususnya golongan muda, menganggap minum arak sebagai perkara biasa atau lambang kemajuan. Media sosial pula memainkan peranan besar dalam menyebarkan gaya hidup ini secara terbuka, tanpa tapisan, yang akhirnya mendorong kepada normalisasi perbuatan tersebut. Akibatnya, pelaksanaan undang-undang terhadap peminum arak sukar dijalankan kerana masyarakat kurang peka terhadap keseriusan isu ini. Isu yang kedua pula ialah kurang kesedaran agama dalam masyarakat. Kelemahan dalam pendidikan agama dan kurangnya penghayatan terhadap nilai-nilai Islam menjadikan sebagian masyarakat tidak menyedari bahawa minum arak adalah dosa besar dan dilarang keras dalam Islam. Apabila asas agama lemah, mereka lebih cenderung mengikut nafsu dan pengaruh luar, serta kurang rasa takut kepada hukuman dunia maupun akhirat. Hal ini menyukarkan pelaksanaan undang-undang kerana tidak wujud sokongan kuat daripada masyarakat sendiri. Yang ketiga ialah ketidakseragaman penguatkuasaan dalam undang-undang Islam. Di Malaysia, undang-undang jenayah syariah tertakluk di bawah bidang kuasa negeri. Ini menyebabkan terdapat perbezaan dari segi pelaksanaan dan penguatkuasaan antara negeri-negeri. Sebagai contoh, hukuman bagi kesalahan minum arak mungkin dilaksanakan secara berbeza di Selangor berbanding di Kelantan atau Terengganu. Ketidakseragaman ini menimbulkan kekeliruan dalam masyarakat dan menjejaskan keberkesanan undang-undang itu sendiri. Terima kasih. Seterusnya, kita beralih kepada objektif bagi kajian video ini. Objektif yang pertama iaitu mengenal pasti pendapat tentang pengetahuan hukuman terhadap peminum arak menurut Undang-Undang Jenayah Syariah di Malaysia dalam kalangan komuniti. Objektif yang kedua ialah mengenal pasti pendapat tentang hukuman bagi peminum arak menurut syariat Islam dalam kalangan komuniti, terutamanya dalam kalangan pelajar UNIZA. Objektif yang ketiga ialah menganalisis tahap pengetahuan tentang keberkesanan hukuman terhadap peminum arak dalam kalangan komuniti. Secara keseluruhannya, dapatan menunjukkan bahawa undang-undang berkaitan minuman keras di Malaysia masih mempunyai keberkesanan, khususnya dalam kalangan umat Islam, terutamanya dengan adanya penekanan awal dari peringkat sekolah. Namun begitu, masalah tetap timbul dalam kalangan bukan Islam, terutamanya berkaitan kemalangan jalan raya akibat pengambilan arak. Dari aspek perundangan Islam,
hukuman syariah terhadap peminum arak adalah 40 hingga 80 sebatan. Masih lagi berdepan dengan pelbagai cabaran pelaksanaannya. Ini termasuk kesukaran mendapatkan saksi, kelemahan dan siasatan, kekalangan undang-undang sivil serta stigma sosial terhadap pelakon dan pelaksana. Secara tidak langsung, dapatan ini menunjukkan keperluan kepada pendekatan yang lebih menyeluruh, merangkumi pendidikan, penguasaan, perbaikan struktur undang-undang agar isu dapat ditangani dengan lebih berkesan untuk semua golongan masyarakat. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Afiq Daniel bin Muhammad Lalani. Nombor matrik saya 082976. Malam ni saya nak pergi temu bual dalam komuniti kat sini. So jom kita cari orang. Okay, kita tanya orang sana. Macam free Assalamualaikum bang. Hello. Ada yang ganggu. Assalamualaikum. Hello. Saya nak ambil masa abang sikit. Boleh. Saya nak tanya berkaitan saya punya assignment. Okey. Ada beberapa soalan lah sikit Okey. Boleh abang? Boleh. Okay. Soalan yang pertama, apa pendapat abang tentang keberkesanan undang-undang minum arak di Malaysia? Keberkesanan? Undang-undang minum arak di Malaysia. Okey. Pada pendapat abang lah kan. Keberkesanan kat Malaysia ni kalau bagi untuk orang Islam okey je. Tapi kalau untuk orang yang bukan Islam ni kebanyakannya agak teruk lah sebab tengok ramai ada yang kes tangga orang semua kan. Betul bang. Maksud banyak lah benda-benda yang berlaku kat Malaysia ni kalau orang dah mabuk ni. Betul, saya setuju bang. Accident dah, kadang dilanggar orang pun ada kat kan. Betul. Okey bang, soalan yang kedua bang. Okey. Apakah kesan bagi orang yang peminum arak? Apa kesan Kesan negatif lah bang. Yang abang rasa kesan dia kalau dah minum arak ni, bila dah jadi mabuk tu, macam-macam benda yang dia akan buat lah, benda-benda yang tak baik lah. Dia tu dia tak perasan apa yang dia buat kan. Dia jadi gila lah rasanya. Betul bang. Okay. Yang ketiga bang. Okey. Bagi pendapat abang. Apakah yang perlu dilakukan oleh kerajaan untuk mengurangkan kegiatan minum arak di Malaysia bagi umat Islam? Bagi umat Islam bagi pendapat abang, semestinya kena mula dari akar dulu. Bang. Mula dari sekolah dulu. Kena bagikan nasihat dekat budak-budak sekolah ni, macam mana, apa kesan dia, apa buruk dia. Sebab bila dah ada masa nanti dah boleh fikir kan. Bang. Lagi tengok anak muda sekarang ni, ada orang Melayu pun dah masuk kelab semua. Yang Melayu kesan dekat mana kan. Sebab kita orang Islam kan, kita memang haram lah kalau nak minum arak ni. Bagi abang tu lah, kena mula dari bawah tu. Yang selalu bagi nasihat kat budak-budak ni. Okey bang Okey Okey bang Okey bagi abang minum arak kan? Mana ada. Okey, terima kasih abang. Ganggu bang. Okey. Adakah hukuman bagi peminum arak berbeza mengikut negeri? Ya, setiap negeri mempunyai enakmennya tersendiri, tetapi asasnya hampir sama. Sebagai contoh, negeri Selangor dan Kelantan ada perbezaan kecil dalam pelaksanaan hukumannya. Berapakah jumlah sebatan yang disyariatkan ke atas peminum arak? Menurut kebanyakan riwayat, sebanyak 40 hingga 80 sebatan boleh dikenakan. Sebagai contoh, berdasarkan kepada hadis daripada Anas, Nabi Muhammad SAW pernah menyebat peminum arak sebanyak 40 kali sebatan dengan pelepah tamar dan selipar, manakala Sayyidina Ali melaksanakan 80 sebatan sebagai takzir. Apakah cabaran dalam melaksanakan hukuman ini di Malaysia? Antara cabarannya adalah kesukaran mendapatkan saksi, kelemahan siasatan, stigma sosial dan kekangan dalam undang-undang sivil.
Kesimpulannya, hukuman syariah untuk peminum arak sudah jelas garis panduannya. Namun, pelaksanaannya masih menjadi isu besar. Hal ini kerana kita seringkali berdepan dengan ketidakseragaman dalam penguatkuasaan undang-undang yang menciptakan kekeliruan dan kurang efisien. Ditambah pula dengan gaya hidup moden yang semakin kompleks turut berperanan dalam membentuk perilaku yang tidak baik, termasuklah dalam konteks pengambilan arak. Ini semua menciptakan cabaran yang signifikan dalam memastikan undang-undang syariah ini dapat dilaksanakan dengan berkesan dalam konteks masyarakat kita hari ini.